Selamat datang semua ke Bengkel Reka Bentuk dan Teknologi. Inilah tempat magic berlaku. Tempat di mana semua idea-idea gila dan hebat kita boleh jadi kenyataan. Tapi sebelum kita pegang apa-apa alat, ada satu benda, satu alat yang paling penting sekali kita kena kuasai. Dan ia adalah keselamatan. Jadi, dah sedia nak cipta sesuatu yang, wow, luar biasa? Mesti dah sedia kan? Bagus! Sebab kalau nak jadi pencipta yang hebat, kita kena jadi pakar keselamatan dulu. Fikir macam ni. Keselamatan ni bukan peraturan yang leceh tau. Ia sebenarnya kuasa adivira kita. Kuasa yang bagi kita keyakinan untuk berkarya tanpa rasa takut. Okey, jom kita mula. Ada 2 set peraturan emas yang kita kena ikut. Senang je. Satu untuk diri kita sendiri dan satu lagi untuk bengkel ni. Kenapa? Sebab ini semua pasal macam mana nak jadi seorang pencipta yang bukan je kreatif tapi juga bertanggungjawab dan alert dengan sekeliling. Okey, yang pertama sekali, keselamatan tu mula dari kita. Simple je. Pakai baju yang selesa dan paling penting, kasut yang bertutup. Nak lindungi kaki kan? Kalau ada yang rambut panjang, ikat kemas-kemas tau. Kita tak nak rambut tu tersangkut kat mana-mana mesin. Sama juga untuk yang pakai tudung, pastikan kemas masuk dalam apron. Oh ya, alat pelindung diri macam goggle tu wajib pakai. Lepas dah syok buat kerja, jangan lupa basuh tangan bersih-bersih. Dan tengok ni! Apron. Ini bukan apron masak biasa tau. Ini uniform superhero kita dalam bengkel ni. Ia melindungi kita dan bila kita pakai je, ia macam satu isyarat yang kita dah sedia, kita fokus dan kita selamat untuk mula mencipta. Jadi, pakailah dengan bangga. Sekarang, jom kita tengok pula peraturan untuk rumah kedua kita ni. Bengkel. Pun senang je. Pertama, nak masuk, minta izin guru dulu. Kedua, beg semua tu tinggal kat luar. Kita nak ruang kerja kita luas, tak nak tersaduk-sadung. Ketiga, buka tingkap dan pintu bagi udara segar masuk. Kalau, nauzubillah, jadi apa-apa, terus jangan tunggu, laporkan kat guru. Dan last kali, ni dah jadi macam satu budaya, lepas guna, kemas balik tempat kerja. Matikan semua suis sebelum balik. Okey? Okey, seterusnya. Alatan dan bahan. Cuba bayangkan, semua alat-alat ni macam sambungan tangan kita sendiri. Best kan? Sebab itulah kita kena guna dengan betul, dengan hormat dan jaga elok-elok. Setiap alat ada cara guna dia yang betul. Kalau tak pasti, sikit pun tak pasti, jangan memandai-mandai. Tolonglah, terus tanya guru. Lagi bagus tanya daripada jadi kemalangan kan? Lepas dah guna, jangan tinggal macam tu je. Bersihkan dan letak balik kat tempat asal dia. Senang orang lain nak guna nanti. Dan, kalau ternampak ada alat yang rosak ke, patah ke, cepat-cepat bagi tahu cikgu tau. Alright, part ni best. Kita akan belajar bahasa rahsia bengkel. Bunyi macam menarik kan? Bahasa ni tak guna perkataan, tapi dia guna simbol. Simbol-simbol ni sebenarnya cara paling cepat bengkel nak bercakap dengan kita bagi amaran-amaran penting. Jom kita jadi detektif, kita bongkar maksud setiap simbol ni. Okey, simbol pertama. Nampak gambar api ni? Maksudnya simple je. Bahan mudah terbakar. Contohnya macam cat sembuh, tina, benda-benda ni semua memang cepat sangat nak terbakar. Jadi peraturan nombor 1, jauhkan dari api atau apa-apa yang panas. Seterusnya, simbol tengkorak dengan tulang bersilang. Yang ni memang nampak seram sikit kan? Maksud dia, bahan beracun. Ada bahan kimia yang bahaya kalau kena kulit atau kalau kita hidu. Sebab tu penting sangat pakai sarung tangan dan pastikan guna kat tempat yang ada pengudaraan bagus. Okey, yang ni. Nampak gambar orang macam nak jatuh ni. Ini amaran lantai licin. Mungkin ada air tumpah ke, minyak ke. Jadi bila nampak je simbol ni, automatik jalan perlahan-lahan. Hati-hati, kita tak nak ada yang tergelincir. Simbol yang ini pula, dia ni kawan baik kita masa kecemasan. Dia tunjukkan kat mana terletaknya alat pemadam api. Penting sangat untuk kita semua tahu mana lokasi dia. Kalau jadi apa-apa kebakaran kecil, kita boleh terus bertindak cepat. Dan akhir sekali untuk simbol yang ini. Tanda seru dalam segitiga. Ini macam peringatan umum. Utamakan keselamatan. Dia nak cakap, tak kira apa pun kita buat dalam bengkel ni, keselamatan diri kita dan kawan-kawan kita itulah yang nombor 1. Selalu. Baiklah, kita dah cakap pasal semua cara nak elak kemalangan. Tapi kita kena realistik. Kadang-kadang benda tetap boleh jadi. Jadi kita kena bersedia. Bahagian ni, saya nak semua betul-betul fokus. Paling penting sekali kalau apa-apa berlaku, jangan panik. Bertenang dan ikut langkah yang betul. Cuba fikir sekejap. Bayangkan awak nampak kawan awak terluka. Apa benda pertama yang awak akan buat? Tahu jawapan yang betul tu boleh buat perbezaan yang besar. Okey,
untuk luka-luka ringan macam terhiris sikit je, langkah dia simple. Pertama, dan ini paling penting, bagi tahu guru. Terus bagi tahu. Lepas tu, kita bersihkan luka tu dengan ubat antiseptik. Dah bersih, sapu sikit iodin. Last kali, balut elok-elok pakai plaster. 3 langkah dia. Itu untuk luka ringan. Tapi, macam mana pula kalau situasinya lebih serius, lebih bahaya? Contohnya, renjatan elektrik. Yang ini, cara nak tangani dia sangat-sangat berbeza dan setiap saat tu dikira. Dengar sini betul-betul. Ini sangat penting. Peraturan nombor 1 dan tolong ingat ni sampai bila-bila. Jangan sama sekali sentuh mangsa. Jangan. Sebab arus elektrik tu boleh kena kat kita sekali. Apa nak buat? Langkah pertama, lari dan terus matikan suis utama elektrik. Terus off. Lepas tu, cari benda kering macam kayu penyapu ke, tali ke untuk tolak mangsa jauh dari punca elektrik tu. Bila dah selamat, tenangkan dia dan terus panggil bantuan. Saya ulang sekali lagi, jangan sentuh mangsa. Dan dalam situasi macam ni lah, peti pertolongan cemas ni jadi hero kita. Sebab tu, setiap bengkel wajib ada satu. Dan kita semua kena tahu kat mana letaknya. Dalam tu, ada semua benda asas untuk kita bagi bantuan kecemasan sementara tunggu bantuan yang betul-betul sampai. Okey, kita dah nak sampai ke penghujung. Jom kita tarik nafas dan simpulkan sikit. Kenapa semua peraturan yang kita bincang dari tadi tu penting sangat? Sebab ia bukan setakat senarai untuk kita hafal dan lupa. Tak, ia adalah amalan. Amalan yang melindungi kita semua. Cuba tengok sini. Sangat jelas kan hubungan sebab dan akibat dia. Setiap satu peraturan yang kita abaikan, ada akibatnya. Main-main dalam bengkel, boleh cedera. Bawa beg masuk, ruang jadi sempit. Orang boleh jatuh. Guna alat tak minta izin, boleh rosakkan alat tu. Atau lagi teruk, cederakan diri sendiri. Puncanya nampak remeh, tapi kesannya nyata. Jadi, inilah benda paling penting yang saya nak semua ingat. Bengkel yang selamat adalah bengkel yang kreatif. Simple aja. Bila kita rasa selamat, bila kita tak risau pasal bahaya, barulah minda kita ni bebas. Bebas nak cuba benda baru, bebas nak meneroka, bebas nak cipta benda yang gempak. Keselamatan tu bukan penghalang, tapi dia yang buka pintu untuk kreativiti. Jadi sekarang, anda semua dah ada kuasa adiwira keselamatan. Dah lengkap. Soalannya sekarang, dengan kuasa dan keyakinan baru ni, apa ciptaan hebat pertama yang awak akan hasilkan? Fikirkanlah. Dunia reka bentuk dan teknologi tengah tunggu hasil kerja awak semua.